Saya baru je faham kenapa orang dulu-dulu tak pernah tinggal benda ni. Dulu, saya ingat buah tin kering ni biasa-biasa je. Rupanya saya yang tak tahu apa fungsi sebenar dia. Bila saya makan sikit-sikit setiap hari, baru saya perasan kenapa orang yang dulu-dulu ni simpan benda ni. Buah tin ni tinggi serat semula jadi. Dan rasa manis dia memang asli dari buah ni sendiri. Bukan daripada gula yang ditambahkan. Dia bukan sekadar snack biasa je. Dia sebagai penolong kita dalam badan. Antara manfaat memakan buah tin kering ni bantu lancarkan sistem penghadaman kita, boleh bagi tenaga cepat bila badan letih, bantu kawal rasa lapar ni supaya kita tak rasa nak mengunyah je sepanjang masa. Buah tin ni ada antioksidan yang semula jadi untuk menyokong kesihatan badan. Yang saya suka, dia manis natural, langsung kita tak rasa bersalah pun nak makan. Kalau korang tengah cari snack sihat yang tak kosong macam ni, buah tin kering ni memang patut kena ada di setiap isi rumah. So korang boleh cek di shop kami sekarang dan claim voucher sebelum membuat pembayaran.